kau semua, Alhamdulillah sudah sampai di Pantai Merdeka sekali lagi. Hari ni macam biasa, cuma saya mengan saja, tak ada camping apa. Dan saya akan berjalan ke tempat lama hujung tu. Jadi saya nak angkat barang tu. Oh, saya ingat saya rakam ni. Rupanya saya tekan kat mak. Saya ada buat biro ni, tak edit lah. Jadi apa, kami main waktu ayak sedut sikit. Ayak pun tak lah apa tinggi sangat hari ni. Jadi kami try mengenai biasa je. Okay, Alhamdulillah tak susah sangat nak jalan ni. Kadang saya kena mangkak bawah ni. Mangkak bawah tu. Saya lalu masuk tepi ni. Tempat hampa dapat GT lah. Boleh ada. Ikat tempat ikat buntai tu. Sampai lah. Tapi kami tak mau duduk sini. Kena pergi ke ujung sikit. Tempat yang dapat jahat lah. Boleh kata dapat jenahak, dapat GT, dapat dua baru mungkin. Datang sini aja ke tak? Saya tak boleh tahu. Saya punya enjin ni, kalau buka kan dia auto tutup ni, jadi alih video. Wah, saya kena buka screw balik dekat. Nak cari barang kat lintas. Tadi yang masalah dia tu saya tak boleh nak cerita sebab saya tak ada screwdriver. Jadi saya baling sampai pegang ni lah. Sebab so baling sampai pegang, lepas. Dan jangan lepas jangan. Kadang saya takut lah. Dan saya malah nak kereta ambil satu bagi rod. Dan saya tak apa sihat sikit macam pasal video ni semua. Jadi macam ni lah. Saya terpaksa mengen. Sebab susah dulu kan. Nanti kita dapat ikan besar lah kan. Scam lah duduk. Oh, mesin tu lah, itu lah. Atau yang guna yang tu. Lewa, oi. Kali dia lepuk dia dah letak lama. Mai. Biar, oi. Wow, banyak buah. Ada enjin baru. Ha? Ah, ikan apa mai? Baik, tak lah.
tukar bubble tak. Saya buat string panjang, lepas tu letak lagu ni pin lah. Dah pernah nak buat okey. Pow. Dah baikai, dah pukul 4 lebih lah. Kami balik pukul 5.30. Jadi saya nak rehat tu, rehat dalam 20 minit. Lepas tu baru saya sambung naik mengai. Saya dah offer jalan. Besar kan. Saya makan kedai yang udang, kedai udang. Kamu besar kan. Dah buat saya nak rehat-rehat. Dia tahu dulu tengok. Saya jumpa. Dia dah rehat lama dah. Saya lama mengai balik. Tengok lah. Ayak pun dah tinggi sikit dah. Malu lah. Ini dia memang dia kata berdata lah. Dia tak tinggi, tak turun. Sekarang pukul 4.50 lah. Saya dah dapat ikan. Ini kawan saya dapat ikan lembu. Dia ada hantar gambar saya lah. Nanti saya bawa dalam video kalau saya ingat. Habis saya dah dapat ikan. Dan video ni asal mungkin video pendek lah, tak video panjang sangat. Video panjang mungkin minggu depan. Sebab saya akan buat video camping ni. Malah ni tak ada ikan lah. Saya tak ada Asian Boy yang menarik. Senang, yang ni dah boleh buat. Tapi saya pun nak kemas dah dan nak balik. Saya nak ucapkan terima kasih sebab lihat video ni. Sila subscribe dan like ya. Jumpa minggu depan.